billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-31 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan al-mutamathilan, al-mutaqariban, al-mutajanisan dan al-mutabaidan. Dalam episod kali ini kita akan bincang apakah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan. Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Al-mutamathilan adalah dua huruf yang sama pada namanya, sama pada makhrajnya dan sama pada sifatnya seperti dua huruf dal. Ini contohnya. Jom kita tengok daripada surah Al-Maidah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad dakhalu. Dal bertemu dengan dal. Inilah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan. Al-mutamathilan terbahagi kepada tiga: shaghir, kabir dan mutlaq. Al-mutamathilan as-saghir, maksud dia huruf pertamanya mati dan huruf keduanya berbaris. Contoh dalam surah An-Naml ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab bi kitabi hadza. Idhhab bi kitabi hadza. Ba bertemu dengan ba. Nampak? Ba pertama mati iaitu sukun dan ba kedua berbaris kasrah. Inilah yang dimaksudkan dengan al-mutamathilan as-saghir. Dinamakan saghira kerana huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berbaris. Maka mudah untuk kita idghamkan, untuk kita masukkan kerana tidak susah untuk menyebutnya. Kerana itulah dinamakan dengan as-saghir. Hukumnya, hukum al-mutamathilan as-saghir adalah wajib idgham. Wajib kita masukkan terus. Contoh yang saya bacakan sebentar tadi, idhhab bi kitabi hadza. Kita terus masukkan pada ba yang kedua. Namun dikecualikan pada dua perkara. Apakah perkara tersebut? Nantikan episod akan datang. Kita akan bincangkan dua perkara yang dikecualikan apabila al-mutamathilan as-saghir, dua huruf yang sama ni bertemu tetapi tidak menggunakan hukum idgham. Kita tidak masukkan terus. Nanti episod akan datang kita akan bincangkan insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Pandan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.